Assalamualaikum. Terima kasih sebab berkongsi pengalaman setelah ikhtiar nafas. Customer ni kongsikan, baru sebotol dah nak habis pun. Kalau sebelum ni nak tidur pun susah, sesak nafas, sampai terpaksa bersandar dulu sebelum tidur, nak beli lagi. Alhamdulillah. Syukur bila ada yang rasa pernafasan makin baik. Tidur pun jadi lebih selesa selepas amalkan nafas. Kadang-kadang masalah pernafasan ni bukan setakat semput je. Tapi bila saluran pernafasan kita jadi sempit, ia boleh ganggu tidur kita ataupun tenaga harian kita. Kalau anda biarkan, badan kita akan cepat rasa letih, aktiviti harian pun jadi tak selesa. Ramai dah pilih nafas dijadikan ikhtiar sokongan sebab ini kita menggunakan herba terpilih. Herba terpilih ni berfungsi sebagai sokongan untuk menenangkan saluran nafas, melancarkan aliran udara dan membantu pernafasan lebih selesa. Nafas juga bukan ubat, tapi sokongan herba untuk keselesaan pernafasan anda. Jika anda juga alami masalah sesak nafas, susah nak tidur, cepat ambil nafas 2 biji pagi, 2 biji malam untuk nampak perubahan. Klik di bawah dapatkan nafas sebelum nafas ni habis.